Tengok Dobi main. Orang tengah sibuk potong-potong kain. Wah. Ni. Ni kain ni. Berapa meter kain ni? Ini dia pembantu. Sebelah tu si kucing tu, si penyebuk. Nama dia Dobi sigat. Oh, main. Tinggal gunting. Bukan senang cari tailor, guys. Tengok ni, Dobi. Ano tu mana panjai betul beda. Dia ada cuti ni, guys, gunting ni. Tengok banyak lagi. Dia nak siapkan cepat. Orang cuti hari ni 26. Kira tak cuti lah. Gunting-gunting, semat-semat. Salai. Baru ya berjalan ini sudah tidur. Baru ya Buat ukuran. Selamat pagi. Sedang buat apa tu? Tengah buat pelit. Diorang ni buat banquet table, guys. Sebanyak berapa? 15 table. 15 table. So kain ni berkilau-kilau, bukan yang kokak punya, guys. Kokak mean basic quality lah. So nampak berkilau-kilau. So diorang ni dikontrakkan untuk menjahit. So satu gulung, guys. So seorang ni buat pelit. Buat pelit apa? Lipat-lipat ke? Lipat-lipat. Kenapa tak beli kat TikTok ke, dekat Shopee ke? Beli apa? Meja lah yang sudah sedia ada. Takut tak cun. Tu diorang beli yang apa tu? Yang original lah. Customer. Diorang tak nak beli yang dah siap sedia. So exact dia nak ambil sukatan. Yang exact lah. Okey. Yang sebelah sana menjahit, sebelah ni menjahit pelit. Actually saya termiss masa dia potong ni, saya tak ada. Lepas habis potong jahit, diorang akan iron ni lapik meja. Mengambil masa, bukan nak sekejap, guys. Diorang buat pelit, mula potong sukatan dan pelit. Macam ni. Dia ada skirt. Masih lagi. Bangun tidur terus sambung jahit. Ada yang belum mandi. Belum mandi lagi ni. Bau lah kain kamu. Ya. Nanti orang cium bau bervideo nah. Sukat dulu baru gunting. Ya. Deadline. Sutok lah. Ya. Ini dia 15 tau. 15 bukit table. Selamat pagi. Buat apa tu? Menjahit. Ini bahagian menjahit. Seorang buat pelit, menyukat. Pembagian kerja. Ini mesin kamu punya? Ya, saya punya. Aku tengok ni Singer brand memang forever. Memang diminati. Jahit. Jahit isi ke apa? Bukan, jahit biasa punya. Sampai jahit. Kemudian iron supaya nampak kemas, ya. Tu. Dia orang memang tailor, guys, memang tailor tu. Jahit. Macam ni, guys. Bila ada masalah pang, sampai kerja buat macam ni, ambil extra income. Tengok dia lagi banyak kontrak dia ni. Saya suruh dia buat ni dulu. Gunting saya punya frame baju kuas. Senang nanti siapa nak order, boleh order ke dia. Kalau tanya harga, PM direct. Seksi, oi. Dia cakap seksi tak apa. Walaupun berumur masih lagi badan macam ni, guys. Kamu orang ada. Macam ni kain belum ni. Kerja-kerja dulu. Relax dulu.
Ni yang dia ada gunting. Ambil masa juga guys. Dia memang tailor. Ni. Macam ni lah kerja. Selepas balik kerja, malam buat kerja ni lagi part time. Tanpa gaji. Tapi doakan supaya ada rezeki. Nah. Ni kita buat pembontongan baju kuas. Tapi different color this time. Kita cuba adventure buat yang berlainan guys. Kita telah buat warna hijau. Besar hitam, kita buat hijau dengan merah. Merah merun. Tengok guys, kita tengah buat pemotongan frame baju kuas. Ni warna hitam, belum siap. Tailor lagi sibuk. Siapa ngumbai jadi tailor tok nyamai pengawak guys. Dah dek mata nyu juling medak warna merahnya dah renya. Ya. Warna celum kalau okey, kira okey, nyu lain dah jakom liur pai kila. Kira okey. Dah renya warna merah ule mata kita ngelaban ya. Tailor toknya nyu juling mata nah. Anak nganu tailor kita ti ngansak paksa cincai dah durang nah. Tu warna merah. Nah, warna merah tu nah. Nanti kita nanya nama hotel guntian benua ngadu kuas, baju kuas kat belakang jualnya. Ni baju kuas. Ready for sale, ready untuk kena student. Angin tidak tangguh, belum lagi manyo pengawaknya di tidak tailor ke tidak tok ngadu teh manik lagi. Nah, tu enjin jahit. Ti bisi rezeki kah. Siapa kak donate atau mereka ya. Tok ngekawannya. Terima kasih enjin yang pudah rusak. Nah, nya aku tok kerja keras ti oleh nah kameli enjin jahit. Oh, dah matanya dulu yang medak teh tuk mihah wai nah. Mai kita siapa nguntian baju kapan. Nah, tahu nanya cuma weekend Maya free boleh nguntian au. Ya bekerja sambilan malam nguntian tu. Nah. Rice for you. Aduh berat ya. Itu betul-betul. Lubang-lubangnya kereta aku scratch. Ini hadiah saya untuk adik saya. Tengok muka. 6 kaki dong. Bila nama kereta. Nak. Lagi kulok. Udah tu nama putih. Boleh tahan kuat ni. Angkat. Kita sedang buat unboxing. Meja. Tadi offer. So kita beli yang ini 6 kaki. Untuk ada si tu Dobby sikat. Dobby. Dia ikut tuan dia buka juga guys. Dobby. Senang ada extra table untuk buat apa tu jahitan baju semua. Hello Dobby. Ngaco orang dia. Dia tengok tuan dia buka unboxing. Relax dulu. Dobby. Dari bisin ku tok. Dobby. Wah, tengok ni. Senang kan beli meja ni bila ada function, untuk letak barang. Tu. Dobby, tengok sibuk dia nak tengok orang buat meja. Dobby. Kan senang, buka terus macam tu guys. Ni untuk dia buat tailoring lah. Banyak tempahan nantilah, doakan yang terbaik. Okey. Dalam tu ignore. Baju tusau koreban. Siap sudah. Tidak macam-macam ni. Senang aja. Lock. Kemudian ni 6 kaki guys. Tadi berebut beli ni sebab offer. Harga asal dia 200 lebih tu. Cuba lock lubang-lubang.
Dia nak kaki ni nak. Ada mu yang dia ada. Nemu lagi atur mana-mana. Nemu gitu. Macam tu. Macam tu lah dia style dia. Oh, 6. you see? You got check or not? Tadi boleh buka tadi. Mudah berebut nak beli. Asal ada boleh lapik je lah. Agak diskaun. Offer. Dobby. Sibuk Dobby. Dia kan duduk dia Dobby. Dobby. Tengok dah siap guys. Tadi masa beli pun tak cek ni. Itulah saya suruh dia tak buka. Ni. Ini saya rasa memang design ni. Boleh lah. Ni ada bintik-bintik. Sebab saya rasa ni stok lama ni. Dia ada macam ni. Aduh. Lebih kena tekan kot. Itulah kita. Tak cek dulu. Tak apalah. Dah bagi offer. Senang lah. Ada meja besar. Untuk buat jahitan. Okey. Tes sudah. Tengok kucing tu. Asyik ya. Okey lah tu. Nah, sudah siap. Good morning. Tengok guys. Saya bangun awal. Dia pun bangun awal. Pagi ni kita nak berjalan jauh. Sebelum tu saya main dengan kucing ni. Good friend of mine. Tengok. Oh, I really miss you, Dobby. Dobby sikat. Nanti saya datang balik bermain dengan Dobby. Saya bangun awal hari ni guys. Sebab saya dalam perjalanan jauh. Lama dah ada kucing. Ni teman saya.